Assalamualaikum. Hello. Kita sekarang ni baru saja lepas makan tengah hari dekat atas ni tadi, dekat area NU Center. So sekarang ni kita nak gerak pergi ke airport menggunakan bas. Kita kena pergi ke area KL Central. Alhamdulillah urusan hari ni setakat ni okey. Sangat berdebar sebenarnya sebab dah lama sangat kita tak keluar negara. So banyak benda yang kita kena fikir dari semalam. Kita buat macam-macam catatan, mencari maklumat akhir-akhir sebelum nak pergi ni. Macam-macam benda kita perlu baca balik. Tambahan negara yang akan kita pergi ni melibatkan kita akan pergi 2 buah negara dan 3 tempat, iaitu Abu Dhabi stopover, dan kita akan pergi ke Dubai juga. Kemudian kita akan pergi ke seterusnya pergi ke destinasi yang sepatutnya lah, iaitu Istanbul. Doakan perjalanan dipermudahkan. Jom kita tengok apa yang akan berlaku.